Okey, hari ni aku nak set up satu webcam kamera daripada eMeet. Yang ini adalah eMeet Pico Plus. Comel, kecil, cantik je. Dia ada 3 warna tau, warna hitam, warna hijau dan warna putih. Yang aku ambil ni warna hijau. So, dalam kotak, apa yang korang akan dapat adalah beberapa benda. Kotak dia pun nampak eksklusif. Buka satu, kosong. Buka, barulah ada benda-benda. Oh, jatuh pula. Okey, so ini adalah benda yang korang akan dapat dalam kotak dia. Ada buku panduan, ada benda semua kertas-kertas ni, tak apa, nak baca pun boleh. Bacalah kalau elok So, ini adalah webcam dia. Nampak tak? Kecil, comel, cantik je. Okey, dekat kamera ni dia ada dua lens. Yang satu lens AI, satu lagi lens exposure, apa benda dah, aku pun tak faham sangat. Tapi yang penting dia punya autofocus dia memang sangat mantap dan dia ada juga mikrofon dekat belah atas ni, ada 3 mikrofon dan korang boleh set up tau mikrofon dia. Dia boleh ada mode untuk live streaming, ada mode untuk noise cancellation, ada mode untuk room punya, so dia boleh tangkap semua bunyi. Lepas tu room pun korang boleh adjust dia punya berapa meter jarak untuk korang ambil bunyi tu. Memang mantap lah. Okey, harga dia tak mahal pun. Lebih kurang dalam, tengok dalam link kalau korang nak. Okey, bawah ni dia ada satu lubang skru 1/4 yang mana korang boleh mountkan dekat tripod korang. So, yang ni korang boleh letak dekat atas korang punya screen monitor. Ataupun korang juga boleh ambil tripod dan korang boleh letakkan dekat tripod korang. Okey, dalam kotak ni juga dia ada lagi beberapa benda, iaitu satu kabel Type A, Type C untuk korang cocokkan dekat korang punya PC ataupun laptop ke, MacBook ke. Lepas tu dia ada juga satu holder ni untuk kita letakkan dekat atas monitor. Dan juga ada satu cover yang comel ni. Yang ini lens protector dia. Jadi kalau korang dah tak guna kan, korang boleh letakkan lens protector dia macam ni So, jom set up. Buka dulu PC aku. Di Windows boleh, Mac pun boleh juga. Yang penting korang kena install dia punya apps, iaitu apps eMeet Studio. Dan inilah bendanya. So, mula-mula korang kena cocokkan kabel ni. Sebabkan aku punya Mac Mini ni tak ada lubang Type A, jadi aku gunakan aku punya kabel iPhone je. Masukkan terus dekat Type C belakang ni, korang boleh cocokkan je. Dan dia boleh terus ada macam tu. Nampak tak? Memang sangat mantap. Dia terus connect tau. Kalau korang tengok kat sini, korang boleh set up dia punya resolution dia. Ada 1080p 60 fps, ada 2K 30 fps dan boleh sehingga 4K 30 fps. Macam aku akan selalu gunakan 1080p 60 fps sahaja sebab aku punya konten-konten banyak gunakan 1080p 60 fps dan kalau lebih pun macam nak buat apa sebab kita nak upload dekat media sosial kan, dan banyak media sosial yang tak boleh tinggi daripada 1080p 60 fps. Even 30 fps lah dia orang selalu gunakan. 60 pun macam susah sikit lah. Video ni panjang sikit tau. Dekat dia punya audio ni kita boleh live mode boleh, noise cancelling boleh, original sound pun boleh juga. Original sound pun kita boleh adjust dia punya field of view dia. Lepas tu korang pun juga boleh adjust dia punya effect, brightness pun boleh, nampak tak ni? Muka aku jadi cerah sikit. Boleh adjust kat kontras pun boleh adjust, sharpness pun boleh. Lepas tu bawah ni pun menegak kalau filter ni pun korang boleh adjust juga. Default pun ada, lepas tu brightness apa semua ni kau boleh adjust lah semua benda ni. Kalau korang punya PC Windows ada Live Studio, so korang boleh je gunakan webcam yang comel cantik ni, and then korang boleh jadikan sebagai kamera untuk korang buat live. Tak payah beli mahal-mahal kamera yang lain tu, beli je benda ni dan jadikan sebagai kamera untuk korang buat live. Dia punya mikrofon pun okey juga. Hujung video aku akan tunjukkan hasil aku record video gunakan eMeet webcam ni. Untuk kaki dia pula, aku akan pasangkan kaki dia kat bawah ni macam ni je. Bukakan bahagian bawah dia. Lepas tu aku akan letakkan benda ni dekat belakang aku punya monitor. Elok je menghadap ke muka aku. Nice tak? Nice kan? Comel cantik je. Kalau korang nak buat video secara vertical pula, korang boleh sambungkan dengan korang punya tripod. Contohnya macam tripod ni, cocokkan je dekat dia punya lubang skru 1/4, and then korang boleh adjust, bagi dia sengit sikit macam ni and lockkan balik, buka kaki, letakkan kamera ni dekat hadapan korang macam ni, dan dekat skrin pula korang boleh adjust macam ni. Dah jadi vertical. So korang bolehlah buat video untuk TikTok ke boleh. Korang tengok dia punya autofocus memang sangat mantap tau. Aku memang kagum sangat dengan benda ni. Sekarang ni kalau kau nampak kat skrin ni muka aku kan. So aku dekatkan barang dan dia akan terus fokus dekat barang ni. Nampak muka aku jadi blur.
Mantap weh, serius lah. Okay, sekarang aku nak record video gunakan image ni dan aku akan letakkan result dia sekarang. So guys, ini adalah result yang korang akan dapat bila korang record video gunakan image webcam yang cantik ni. Yang ini adalah image Pico Plus. Kalau korang dapatkan, link ada dekat bawah dan korang boleh dengar suara aku sangat jelas kan. Sekarang ni aku gunakan mikrofon daripada webcam ni terus. Tak ada pakai mikrofon yang ni pun. Mantap tak? Kalau korang dapatkan macam mana? Link ada dekat bawah. Nampak tak dia punya autofocus dia? Terbaik lah.